Betul lah. Kalau anda main pickleball, main volleyball, suka beriadah, ada anak, beli rumah ni lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to DNA Property. Saya Afiq. Hari ini kita berada di Ritma Perdana Puncak Alam. Kita nak tengok rumah di sebelah kanan saya. Tu. Tapi sebelum kita pergi ke house tour, kita sedikit introduction to Ritma Perdana Puncak Alam. Ritma Perdana Puncak Alam ni dibangunkan oleh LBS. LBS. Di sini pun sebenarnya banyak taman yang dibangunkan oleh LBS. Antaranya, yang ini Ritma kan, kita ada rentak, irama, simfoni. Apa lagi cameraman? Melodi. Semuanya dia macam bertemakan musical. Okay, jadi kalau berada di sini, kita kena menyanyi-nyanyi sikit. Boleh nyanyi sikit? Jangan minta. Rumah di LBS Ritma Perdana ni adalah strata title. Okay, dia adalah leasehold strata title. Namun begitu, strata title dia agak longgar sebab anda boleh buat extension dengan syarat perlu mendapat kelulusan JMB dan juga majlis dan juga mengikut tema. Kalau perasan nanti kita tengok ada rumah yang dah extend tapi tidak macam orang kata tu, kalau tiba-tiba dia seorang ni nak bombastik kan, tak, dia ada kena ikut colour scheme. Yang tu bagus sebenarnya. Sebelum tu dekat sini pun ada facilities juga. Macam tadi saya dah cakap. Okay, depan saya ni ada volleyball court. Sebelah dia pula ada playground. Depan sana pula ada outdoor gym. Dan seberang sana pula, kan, sebelah outdoor gym tu ada pickleball court. Pickleball court dia bukan setakat pickleball court saja tau. Dia ada Ritma Pickleball Club. Dengan kerjasama Persatuan Penduduk. Katanya memang aktif di sini. Kalau tengok daripada rupa taman ni pun memang definitely aktif lah. Sebab dijaga dan diselenggara. And ada juga barbecue area. So tak perlulah nak berbarbecue di dalam rumah ataupun di halaman, di porch ke kan. Kat situ. Semuanya pakai app sahaja. Booking boleh guna. Don't worry. Sistem ada, guna. Jangan langgar. Apa lagi nak di-explain? Jom kita masuk ke dalam rumah. Kejap. Alamak. Satu lagi. Boleh. Nak sampai ke puncak alam ni macam mana? Nak sampai ke puncak alam? Lah. Takkan tak tiba-tiba muncul kan. Okey, kita ada dash. Boleh? Dash. Kita boleh guna latar. Betul. Kita boleh guna plus juga untuk sampai ke sini. And then puncak alam ni dulu rasa macam jauh nun di sana kan, tapi sebabkan ada Eco punya Eco punya commercial area tu kan, so dah ada macam-macam kedai. Ada lagi soalan tak, cameraman? Saya nak masuk kat rumah, panas. Jom, let's go. Alright, sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita tengok dulu dia punya porch. Okey, bukaan 20 kaki, darab 60 kaki dengan binaan, luas binaan sekitar 1420 square feet. Untuk 20 bukaan 20 ni tak ada masalah untuk masukkan 2 buah kereta. Apa yang menariknya rumah ni, dia nak jual fully furnished. Wow. Fully furnished. Tak payah fikir pasal perabot. Lepas tu depan rumah ada segala facilities kan, playground apa semua. Kalau anak-anak nak main, jangan risau, mainlah. Okay, 20, 60, 2 kereta. Jom kita masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Jemput depannya. Selamat datang ke bakal rumah anda. Okay, straightforward layout, living, dining and kitchen. Okay. Rumah dia tak besar, tak juga kecil. Okay, dia sesuai untuk small family lah, small to medium family. Sebab dia still ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Alright. Macam saya cakap tadi, dia strata title,
tapi a bit loose, boleh extend ke belakang kalau nak, cuma perlu dapat kelulusan JMB dan juga majlis. Right? Dia ada tema dia yang kena ikut. So kita berada di living area dia, siap dengan TV konsol, TV, armchair 2, kapet, aircon, langsir, blinds. Tengok lighting dia. Alamak. Okay, kalau tuan puan nak beli rumah ni memang tak payah fikir Prabu. Di dining area dia, dia letak satu dining set 8-seater, solid wood. Sorry, 6-seater. Maafkan saya. 6-seater, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6-seater. Tapi kenapa saya cakap 8 tu? Sebab dia macam besar weh. Ini 6-seater bukan 6-seater ya, 6-seater yang bersih kat boleh kecil. Ini sebab Hollywood. You can percaya dengan anda. Duduk rapat. Boleh. Menegakkan benang yang basah. Boleh. Nampak? Boleh. Okay, but inilah set table yang disertakan. Cukup besar. Selain daripada itu, fridge yang agak baru. Baru juga baru sebenarnya. Ada bau baru lagi. Apa phone bunyi ni? Bau kedai lagi. Betul? Tengok. Tak ada darah ikan. So baru. Wow. Betul tak? And then ini idaman puan-puan, isteri-isteri, mak-mak. Very nice kitchen cabinet. Nice. Apa nama ni? Quartz top, quartz stone top, wooden cabinet, hood hob from Elba. Hob ni 5 burner with oven. Besar weh. Untuk rumah yang kecil tapi ada macam ni, memang idaman ibu-ibu rasanya. This number 1 cooker hood brands in Malaysia. Dia cakap. Cantik weh. Nice tu. Sebab ni macam professional, macam restorannya. Stainless steel punya kan. Ni kabinet ada dish rack and then sink. Kat bawah ni ada kipas. So, kalau masak tak panas. Tak berkicap. Walaupun masak ayam masak kicap. Okay, kat bawah ni ada satu bilik tidur dan satu bilik air. Bilik air ada di sini with shower. Okay. Dan juga satu bilik. Kita pergi bilik dululah. Lepas tu kita keluar, kita tengok luar sekejap. Okay. Bilik di sini boleh jadi guest room ataupun bilik solat ataupun office. Dan ada tingkap keluar. Right, kalau anda beli nanti nak jadikan guest room, bolehlah tambah single bed muat, no problem. Boleh letak day bed dia letak kat atas. Tapi sini boleh letak day bed atas, boleh pindah bawah, yang atas tu boleh letak double decker. Lagi ramai boleh duduk kalau ada banyak anak. Jom, kita keluar pula. Kat luar ni lebih kurang berapa? 8 kaki tak? Kan? So, kalau tengok owner tak ada buat apa-apa lagi, tapi dia ada benda ni menarik dah saya jumpa. Sebab dia actually macam boleh beli. Saya tak tahu dia beli kat mana. Nanti saya tanya. Benda ni macam plug and play je. Tak perlu construction. Itu macam boleh tutup. Menarik. Kalau nak renovate kan, macam tengok. Macam orang ni, colour scheme dia kena sama. Tengok macam orang tu pun, colour dia kena sama. Dan tak merepek lah, saya rasa. Bagus. Law macam ni bagus. Jom masuk balik ke dalam. Panas. Lagi satu benda menarik kan, renovation dia buat, lighting dia, plaster ceiling, and then dia ada sunken track light. Yang ini dia boleh add on apa-apa. Kalau you nak spotlight pun boleh, plug and play juga. You boleh beli spotlight tu saja dan letak. So tak payah nak panggil wireman apa semua, memang letak saja. Perlu diketengahkan ataupun perlu saya cakap ni, ambient lighting ni. Boleh tutup tak lampu yang lain? Tu. Tengok, ambient lighting dia set the mood. Ambient lighting ni buatkan rumah ni nampak mahal. Dan ambient lighting tu dia bukan takat ni je, dia
dia teruskan ke atas dekat tangga ni. Dia ada satu kat sini dan satu tangga sampai atas. Jumpa di atas. Kat atas ni ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Alright, kita masuk ke bilik nombor 2. Bilik nombor 2 ni cukup besar. Okay, dia dah letak ada queen bed, ada small cabinet, tingkap menghadap belakang dan juga aircon. Yes. Aircon ada 3. Bilik nombor 2, master and living area. So, bilik air ni berkongsi Jack and Jill dengan bilik nombor 3. Right. Bilik nombor 3 ni disertakan day bed satu, just a single bed. Macam saya cakap tadi, kalau guest room tadi nak letak katil, boleh ambil katil ni. Yang ni boleh letak double decker ke kalau ada 2 orang anak lah. Still muat double decker. Ada kabinet sini. Sini masih ada lagi ruang. Mungkin dan tingkap di bahagian belakang. Kita ke master. Cukup luas untuk letakkan sebuah king bed dan ada ottoman dan juga built-in wardrobe. 3 pintu di situ. 1, 2, 3. Di sini. Tingkap menghadap hadapan rumah, which is view dia adalah tu. Background ni. So kalau anak tengah main tu boleh ngintai dari sini jugalah. Boleh perhatikan mereka. Of course, master kena ada attached bathroom. Semua yang anda nampak ini insya-Allah ditinggalkan. Okay? Fully furnished. Every basic punya necessity dah tersedia. Okay? Aircon ada di sini. Aircon, kipas, lampu, itu paling basic. Ni extra punya basic. Yes, katil lah of course. Rumah takkan tak ada katil kan. Okay, katil, sofa, fridge, dapur, hood hob, kitchen cabinet, meja makan, semua ada. Menarik. Selesai sudah house tour kita untuk rumah ni. Rumah ni ingin dijual dengan fully furnished. Okay. Semua yang anda nampak tadi tu insya-Allah akan ditinggalkan. Okay. List akan disertakan di dalam description. Barang-barang dan perabot-perabot yang ditinggalkan. Unit ini ingin dijual pada harga RM550,000 sahaja. Jika anda berminat, boleh kontak nombor yang tertera di skrin atau tekan link di description. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe kepada DNA Property dan tekan button loceng untuk dapat notifikasi kepada video-video baru yang akan datang. Sampai di sini saja, kita jumpa lain episod. Bye-bye!